mana. Pakar IT, pakar ekonomi, jago sukan dan juga jutawan. Berkereta Ha, mari kita tanya pendapat guru-guru SMK Semiram. Let's go. Aku Saza, saya nak tanya sikit. Apakah kenangan paling manis Saza semasa sambutan Hari Kemerdekaan dekat sekolah Saza dulu? Antaranya pihak sekolah menganjurkan perarakan sambil melaungkan merdeka. Kenangan ni juga masa sekolah rendah. Di masa tu sekolah menganjurkan satu pertandingan bersekatan. Walaupun cikgu tak menang, tapi suasana tu sangat meriah lah. Ha, seterusnya kita pergi tanya pengetua dan fikir handphone dia. Jom. Apakah erti kemerdekaan bagi sudut pandangan bonda sebagai pemimpin di sekolah? Erti kemerdekaan itu adalah luas ya. Kita mesti tanam dalam jiwa anak-anak ini, kita mesti merdeka. Merdeka ini memerlukan pengorbanan kepada murid-murid sekolah ya. Kita perlu adakan pengorbanan dalam diri kita untuk kita menjadi orang-orang yang hebat. Bonda sebab luangkan masa bersama kami. Bagaimanakah cikgu kaitkan semangat kemerdekaan ni dengan kehidupan seharian di sekolah? Dia adalah melibatkan suatu kesedaran bahawa kita ni sebagai pelajar ni punya semangat patriotik. Jadi semangat patriotik ni penting sebab sekarang ni isu utama sekarang ni adalah masalah buli. Okay, terima kasih cikgu sebab dah luangkan masa untuk kami. Seterusnya kita tanya pula pendapat-pendapat daripada murid-murid SMK Serendilam. Let's go! Apakah kenangan yang paling manis semasa sambutan merdeka di sekolah ni? Kenangan yang paling manis yang semasa sambutan kemerdekaan di sekolah ini bagi saya ialah ketika saya diberi peluang sebagai untuk mengacarakan sambutan Hari Kebangsaan. Semestinya kerana ia merupakan satu pengalaman baru bagi diri saya sendiri dan alhamdulillah the program went smoothly and I'm very proud of myself.